Right. Dekat aku ni ada casing Kawasaki WR. Ni semua barang-barang WR lah. Yang ni kita dah siap repaint dah. Owner request dia nak colour sebiji macam original. So kita gunakan colour brown ni. Lepas tu kita gunakan clear matte. Bila guna clear matte dia jadi macam ni lah. Memang warna dia warna matte pun. Okay, so nanti kalau dekat bawah cahaya dia terang sikit. Kejap lagi aku tunjuk dia punya hasilnya bila dekat bawah cahaya. Okay. Yang ni untuk caliper ni ada orang hantar. Dia request, dia cakap nak buat warna hitam. Dia nak buat nak masuk dekat V8. So hitam ni pun kita guna material PU juga. So macam ni kita punya crown untuk WR pun sama. Kita ikut spek warna original. Kita pun pakai clear matte juga dengan dia punya caliper. Caliper pun kita ikut sebiji macam warna asal. Dia bukan warna kilat, dia warna matte. Kalau salah korang komen lah. Tak silap aku, kalau original memang dia warna matte sikit lah untuk WR. So dengan part-part lain ni semualah. Ada lagi part-part lain. Jom mari sini. Okay, ini hub sprocket WR juga. Owner request dia nak warna original. Ada dia punya ni. Ni semua memang kita ikut warna body lah. Body dia nanti kejap lagi dah siap nanti kita tunjuk. Ni warna macam ni. Banyak lagi lah part-part dia. Ni semua. Ada lagi part-part lain juga yang nanti esok kita tunjuk. Swing arm apa semua tu semua dah siap dah. Right, so geng, mana nak hantar restore, nak buat kemasan, nak hantar barang saja, nak buat cat colour apa semua, bagi tahu je nak colour apa, semua kita buat, okay? So apa-apa nanti boleh Roger kat nombor yang aku sediakan kat bawah.